sampai, Mi. Depan lagi, Zam. Depan lagi. Depan lagi. Sekarang dah sampai, Mi. Ya, sikit lagi. Sekarang dah, Mi. Rasanya dah sampai ni. Ini tempat sesuai untuk kita basking ni. Apa khabar Kuala Lumpur? Oh, ramai dah sampai dah. Kuala Lumpur boleh cakap, Itulah maha peliknya tu. Tanya lagi Kuala Lumpur. Mana Kuala Lumpur? Mana Kuala Lumpur? Hei, Kenapa? apa kau pegang? Mana ada aku pegang Kau kau? kenapa? Apa kau? Kau kenapa kau? Kau pegang aku apa? Mana ada aku pegang kau? Geram betul lah. Tak puas hati lah main tuduh-tuduh kita. Sini! Sini lah, tak balik. Sudahlah. Kau marah abang tu sampai bila kau nak berlakon jadi buta? Itulah. Kita sekarang ni kena basking kat sini tau. Nak cari duit raya. Kau tu dah tak ada duit. Sekarang kau kuat aku tak ada duit. Malulah aku depan orang ni. Kat sini ni kalau kantol ni, lepak ni kalau kantol aku tak nak lah. Aku balik lah. Malulah aku. Sekarang kau pilih. Kau nak basking ke tidak? Kau pilih sekarang. Yeah! Mana kau pilih? Ikut atau tidak? Kita usaha saja cari rezeki. Main muzik, nyanyi, tidak mencuri. Ya, mana menderma. Shilling atau ringgit. Hatinya baik, sucinya jiwa. Mendapat pahala berganda-ganda. Nak atau tidak, baskingku ini. Jikalau mahu, jom join sampai. Nak join ke tak? Terima kasih Kuala Lumpur. Dah. Sekarang buka beg. Kita basking sini. Masuk sini Ini kalau beg besar gini orang tak letak duit tak tahulah. Apa tu? Kerincing. Janganlah tanya nama dia mana tak tahu. Tak nampak. Ya, siapa tu? Siapa tu tadi? Ada orang ke? Rasa macam Azwan Ali tadi letak. Mana? Mana dia? Mana dek? Lembut kulitnya. Dia dek, kenapa dek? Tak ada apa. Macam pada bulan puasa ni saya rasa nak bersedekah sangat dekat abang semua. Ambillah duit daripada saya. Belum nyanyi lagi dah bagi duit. Baik betul. Tapi ada soalan sebenarnya. Ada soalan. Nampak macam abang ni kalik basket ya? Kalik Baskus. Tak. Sebenarnya Kalik Baskus tu jiran kita orang. Kita orang ni Dark Baskus. Dark Baskus. Dark. Dek, sebab adik dah dema kat abang ni, abang nyanyikan lagu baik untuk adik. Adik dah ada boyfriend? Kalau tak ada boyfriend, adik dengar lagu ni Nyanyi. Nyanyi. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang dalam tak sedar
Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratmu. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab tidak ada, sedangkan kau bersahadat berlalu tanpa kata merasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Sambung dik ujung ni dik. Nyanyilah. Ku kan. Suara abang ni memang hebat sangat. Oleh kerana abang berjaya menyebutkan adik ni, adik bagi lagi RM10. Uyo, tak apa, duit tu buat sini. Ah, tak apa dah letak. Sorry, tak nampak. Apa pun terima kasih bang ya. Selamat La ilaha illallah, yang itu kenapa juga dari tadi mencari apa? Okey bang ya. Terima kasih bang ya. Sama. Selamat berpuasa. Berapa ringgit tadi? RM10. Ikhlas ya? Tak ada lebih? Tak apalah, esok saya datang lagi ya. Okey, terima kasih. Okey, abang sekalian. Okey, dik. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Buta, ingat buta. Kita buta. Okey. Apa, dik? Sini bang. Mana? Sini kat belakang bang. Apa? Mana? Sini. Mana, dik? Sini bang. Siapa tu? Oh, sini. Saya. Ya, dik. Saya abang. Abang. Sedap betul lah lagu bang. Sedap betul lah bang. Bang. Dik? Saya memang suka lagu tu. Saya bagi RM2 bang. Ni bang. RM2. Kau dah bertani peh. Sekarang. Peh. Bang ni. Saya up lagi. Saya up ya. Abang nyanyi RM10. Peh. Apa? Aha. Kau nak lagu apa? Tak. Kalau boleh abang tak menyanyi lah. Biar saya yang nyanyi. Abang backup vokal. Abang main gitar. Boleh. Ada dah bagi RM10. Boleh lah nyanyi. Layan. Boleh ya? Boleh. Adik ni lagu apa? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Terimalah. Rockers. Orang ke? Anggapanmu. Sekebun cinta nan berbunga mekar berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit mentari menguntung. Hanya mampu ku melihat kecurangan warna bunga idamanku berpanjang tiada. Sedang aku anggapanmu menyusahkanku melayu impian terluntarku di halangan. Pernungaku adalah kumbang untuk bila ku kelayuan. Impianku adalah nyata untuk menikmati segala. Sedang aku ni dia. Oi, saya nak up lagi dah bang. Up lagi? Mak, nak up lagi? Nak nyanyi lagi ke? Dik, ini bukan karaoke jamban, Dik. Tak, tadi Zainal Zain bang. Saya nak nyanyi Anwar Zain bang.
Tolong bang, saya nak berduit dengan abang bang. Ambil lah RM20 tu. Duit tu. Bang, please bang. Aduh, betul lah last Betul bang, last. Kalau aku tak pandang rupa paras kau dengan cutting rambut macam gini, aku tak ikut kau nyanyi tau. Sebab aku kesian je tengok rambut kau. Terima kasih bang. Keabadian cinta. Aku lu. Abang dulu bang. Selembut bicara sehalus sentuhanmu, layaknya pesonanya. Tak mungkin ku lupa jelingan pertama. Anang ino makna. Akan ku tahu cintamu itu bersama kita menuju bahagia. Tiada lagi sendiri, kasih yang mengampuni, merasa keabadian cinta kau beri. Mungkinkah aku bermimpi sebahagia begini? Ini bukanlah mimpi. Okey, ramai-ramai. Kasih. Dah, Mi. Malu aku kalau orang nampak aku ni. Cepat, Mi. Dah, dek. Assalamualaikum. Salam. Siapa tu ya? Minta maaf lah, kami ni orang cacat. Orang sayang sangat. Mimi. Kami ni tak berapa nampak. Apa Mami? Ya Allah, Ustaz. Sihat, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, salam balik. Salam balik. Salam. Salam je lah, Ustaz. Ya. Cis, penipu Ustaz. Tadi dia buta Ustaz. Tiba-tiba dia boleh salam Ustaz. Apa ni? Dia tipu orang Ustaz. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz, penipu ni Ustaz. Ustaz, saya bukan saya Ustaz ni semua dia ni Ustaz. Dia ni memang betul buta Ustaz. Buta hati dia ni. Tak ada. Astagfirullahaladzim. Ustaz dia buta duri Ustaz. Dia ajak saya ke sini Ustaz. Konong-konong buta Ustaz. Ini, ya Allah, tahu tak? Siapa yang menipu tidak akan sama dengan Nabi nanti di hari akhirat. Allah. Hari ini kita nak minta kau melebih pula. Hari ini kita nak minta doa. Doa orang buka puasa ni makbul. Tapi kalau kita ambil duit haram, cara tak betul, Allah takkan terima doa kita. Tak ambil lagi Ustaz, bawa dalam beg tu. Kau dalam beg. Kalau beg tu bawa mai ke ustaz? Ustaz yang ambil. Ustaz ambil. Astagfirullahaladzim. Betul Ustaz. Bawa balik duit aku. Bawa balik duit aku. Ustaz, duit saya Ustaz. Banyak saya boleh beli tu. Mana boleh. Kau tadi datang, kau bagi bukan-bukan RM10, RM20. Kau minta pula lagu bukan-bukan pula tu. Anwar Zain, ingat senang nak main. Betul tu. Lepas tu nak minta balik duit. Jatuh maruah rockers ni lagu Anak Zain kau tahu. Apalah bro. Okey. Apa? Aku boleh maafkan korang. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Anwar Zain, bila risau. Aku susah juga.